Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jom aminkan doa ini. Tuan-tuan dan puan, sebar-sebarkan doa ini. Kalau tuan-tuan tak tahu nak doa apa, aminkan doa yang akan saya bacakan bersempena dengan hari terbaik untuk kita memohon sesuatu kepada Allah. Hari ini hari Jumaat bertepatan dengan hari terbaik dalam 365 hari kita, iaitu hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan keberkatan hari Jumaat, dengan keberkatan hari Arafah, ampunkan segala dosa kami, ampunkan dosa semua ahli keluarga kami. Ya Allah, bersihkanlah diri kami daripada maksiat dan juga kelalaian. Terima kasih kerana Engkau menjaga aib kami. Ya Allah, bebaskan nama kami dan insan yang tersayang daripada senarai ahli neraka. Kalau pada hari ini Kau memandang kekasih-Mu dengan pandangan kasih sayang, pandang juga kami ya Allah dengan kasih sayang yang ada pada diri-Mu. Redolah dengan kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan yang akan kami lakukan, capaikan cita-cita kami ya Allah, capaikan hasrat kami. Kami ada hajat yang ingin kami sampaikan, Kau makbulkanlah ia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kejayaan demi kejayaan. Matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Himpunkan kami bersama dengan kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau benarkan walaupun seorang daripada ahli keluarga kami untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Ya Allah, luaskan rezeki kami, datangkanlah kepada kami rezeki yang terbaik. Kalau rezeki kami di langit, Engkau turunkan. Kalau rezeki kami di perut bumi, Engkau keluarkan. Kalau rezeki kami jauh, Engkau dekat dan sampaikan ya Allah. Berkatilah ia, angkat segala penyakit yang ada di sisi kami ya Allah. Sembuhkan kami, berikan kegembiraan kepada kami dan berikanlah senyuman kepada mereka yang berada di sekeliling kami. Ya Allah, lahirkan daripada kami zuriat yang salih dan salihah. Temukan kami dengan orang yang baik-baik dan bawa kami yang akan membawa kami ke syurga kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, keberkatan Arafah ini Kau terimalah segala ibadah yang telah kami persembahkan kepada Engkau. Berikan sesuatu yang terbaik buat kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan teruskan berdoa, berkata-katalah dengan Allah. Tuan-tuan, hari ini adalah hari terbaik untuk luahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah memakbulkan segala hajat dan juga permintaan kita. Siapapun kita, Allah mendengar rintihan dan suara kita pada hari ini. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Sebar-sebarkan. Jom berterima kasih kepada Allah.